الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, muka surat 9 kita baca dulu ayat 58. Tarik nafas panjang-panjang semua. Sedia. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا. Berhenti kat situ dulu. Tarik nafas baru. Kita ambil semula fakulu. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا. Berarti situ ambil semula وَقُولُوا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Okey, baik semua. Untuk ayat yang ke-58 ni, cuba semua komen dulu. Total hukum ada berapa? Okey. Kemudian barulah bagi tahu hukum apa yang ada. Ada berapa hukum. Selepas tu barulah komen hukumnya apa. Puan Nini, waalaikumsalam. Puan Kamariatun, waalaikumsalam. Selamat pagi. Puan Sherry Ifa, waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah, suara jelas dari Kuala Pilah. Alhamdulillah. Ada 8. Oh, banyak Baru seorang komen, Puan Syamil Al-Yahya. Yang lain okey. Lagi apa? 6. Ada komen 5. Okey, banyak jawapan ni. Kita nak tengok ni mana satu yang betul ni. Ada ada banyak jawapan. Ada kata 5, paling sikit 5 lah. Ada yang kata 5. Okey. Ada yang kata 6, ada yang kata 7. Itulah. Paling banyak 9. Banyak. Okey, sekarang cuba komen hukum apa yang ada tu. Kita tengok sama-sama kat mana yang kita terdapat pandang, kat mana yang kita kurang. Okey, yang pertama sekali, siapa yang komen 8, dia mesti masukkan perkataan udkhulun. Okey. So dekat perkataan ni tak dikira alif lam qamariyah. Sebab apa? Sebab tak ada lam mati. Okey, tak ada lam. Tak ada lam macam ni. Tengok perkataan al-qaryata. Dia tak ada lam mati tu. Okey, bila tak ada, dia cuma ada hamzah wasal, so bukan dia. Okey. Jadi yang pertamanya hukum al-qaryata. Yang ni baru betul. Yang pertama alif lam qamariyah, singkatan ALQ. Ni yang pertama Baik, yang kedua minha, nun mati bertemu izhar halqi kat sini, singkatan IZH. Ni yang kedua. Kemudian lagi dawa, tanwin bertemu waw, dengung idgham ma'al gunnah, singkatan IMG dekat sini. Ini yang ketiga Yang keempat perkataan al-baba.
alif lam. Sama macam atas ni. Alif lam qamariyah. ALQ. Okay, ni yang keempat. Yang kelima, dawa. Sama macam sebelum dia. Idghamah al-gunah tanwin bertemu waw. Okay, IMG. Yang keenam, tanwin bertemu nun. Tanwin bertemu nun pun hukumnya sama saja. Dengung bunyi nun. Idghamah al-gunah IMG. Okay, lepas tu yang terakhir sekali perkataan ni, yang ketujuh semua. Okay, hukum yang ketujuh dalam ayat 58. Al-muhsinina alif lam qamariyah. Boleh dapat semua, banyak ni ayat yang ke-58 ni banyak hukum. Puan ini ada 6, tinggal 1. Oh, tertinggal 1 Puan Musa, waalaikumsalam. Okey, so total ada 7. Dapat semua? Puan Surat Mah, waalaikumsalam. Selamat pagi. Muka surat berapa? Muka surat 9. Okey, baru ayat yang pertama sekali itulah, ayat 58. Okey. Boleh semua. Kalau yang mana terlebih terkurang tu boleh je nak tanya kenapa dekat sini bukan hukum itu, kenapa kat sini bukan hukum ini. Boleh je tanya. Puan Jid Zarina, waalaikumsalam. Puan Hawa Karim, waalaikumsalam. Macam ini ulang balik. Yang mana tu macam ini? Okey, kita kira balik. Yang pertama Al-Qaryata. Okey, ALQ ni yang pertama Yang kedua hukum dia Izhar Halki. Okey, IZH Namatihah. Yang ketiga Damwa Idghamah al-gunah tanwin bertemu waw IMG. Yang keempat perkataan al-baba alif lam qamariyah ALQ. Lepas tu yang keempat, yang kelima, hukum yang kelima Damwa ni hukum idghamah al-gunah IMG. Yang ni pun sama. Okey, idghamah al-gunah juga tanwin bertemu nun IMG. Kemudian yang terakhir sekali, yang ketujuh, hukum dia perkataan al-muhsinina alif lam qamariyah. Okey. Puan Farah, waalaikumsalam. Puan Rubiah Mungkin, waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Maaf lewat. Okey, baik. Puan Musah, waalaikumsalam. Puan Farid Nur, waalaikumsalam. Okey. Kita sambung semua ayat yang ke-59. Tarik nafas panjang-panjang. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا. Berarti kat dulu. Ambil semula فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Okey, baik, semua cuba semua komen dulu untuk ayat 59. Total hukum ada berapa? Okey, dan daripada total tu hukum apa yang ada? Puan Jamilah Bi, waalaikumsalam. Selamat pagi, gambar yang suara jelas. Alhamdulillah. Puan Adida Aidil ada 6. Puan Syamil Ayaya pun komen ada 6. Puan Mazlan Syarif 6. Puan Lina 7. Puan Rohani Jaafar 6. Okey. So Puan Lina cuba tengok. Puan Wan Kamariatun pun 7. Saya pun tak kira lagi ada berapa. So sama-sama check balik 6 ke 7. Mana satu. Ada 2 jawapan Okey, hukum apa tu ada semua? 6 atau 7 tu cuba komen hukum apa. Puan Rubiah mungkin ada 7. Okey. Banyak juga hukum. Okey, kita tengok yang pertama sekali, allazina. Okey, perkataan allazina dekat sini
Ada 3 lah kalau ikutkan perkataan yang sama je. Okay, ALS. Okay, tapi ni yang pertama. Yang kedua, qawlan, tanwin bertemu ghain, izhar halqi, IZH. Okay, tu yang kedua tanwin bertemu ghain. Yang ketiga, allazi. Ni hukum yang ketiga, allazi, ALS. Lepas tu yang keempat, allazina, sama macam atas. Ini yang keempat ALS. Rijzam, yang ni dengung idgham ma'al gunnah semua. Tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah, IMG. Yang terakhir sekali hukum perkataan as-sama'i. Ni hukum yang ke-6 semua. Alif lam syamsiyah, ALS. Okay, itulah ke semua hukum ayat yang ke-59. Sekejap tengok komen dulu. So mana yang komen 7 tu terlebih kat mana? Cuba tengok balik Puan Rozia Yusof, Waalaikumsalam. Puan Dalina, Waalaikumsalam. Puan Nini, 4 ALS 1 IMG, 4 ALS 1 IMG 1 IZH. Puan Nini tertinggal 1 IZH. ALS 1 IZH 1 IMG. Okey semua. Itu dia hukum-hukum dia. 4 ALS 1 IZH 1 IMG. Okey, kita sambung ayat yang ke-60. Ini ayat yang ke-60. Sedia, tarik nafas. Ini kita nak baca satu nafas sampai had. Okey, sampai ujung. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Tarik nafas baru. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Tarik nafas baru. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Tarik nafas panjang. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw. Ambil balik. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Baik semua, untuk ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Total hukum ada berapa semua? Cuba komen kat bawah. Okay, kemudian tulis terus hukum apa yang ada tu. Puan Syamil ayah-ayah, Pak Adi dan Aidil komen ada 5. Okey, setakat ni ada 5 Puan Jamilah Jaafar 5. Okey, baik. Saya pun tak kira lagi ni. Okey. Alhamdulillah, Puan Jatana 5. So, untuk ayat yang ke-60 ni, setakat ni saya tengok semua komen betul 5. Tak ada terlebih, tak ada terkurang. Puan Sherry Ifah 5 juga. Okey, jom kita tengok sama-sama 5 tu mana dia. Kita tengok sama-sama 5 tu yang mana. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Ni yang pertama. Perkataan al-hajara. Okey, ni yang pertama. ALQ. Yang kedua, perkataan minhu nun mati bertemu ha. Kat sini IZH. Okey, IZH. Kemudian tanwin bertemu mim. Ini hukum yang ketiga semua. Tanwin bertemu mim ni
hukum idgham ma'al gunah, IMG. Kemudian perkataan lafzul jalalah, perkataan Allah, automatik itu adalah alif lam syamsiyah. Okay, ALS kat sini. Dan yang terakhir, yang kelima, perkataan al-ardi, alif lam qamariyah, ALQ. So, betul semua sekali ada 5. Boleh semua? 1 Aziz, 3 ALQ, 1 IMG. Okey, baik. Kita sambung. Ayat yang seterusnya pula, ayat yang ke-61 nak habis dah semua ayat terakhir lah. Sekejap je Okay, so ni kita kat sini, kita habiskan lagi ayat yang ke-61 ni, baru kita keluarkan hukum. So akan ada banyak lah. Okay, sedia? Tarik nafas panjang-panjang dulu. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا. Berhenti kat situ dulu. Okay, tarik nafas baru. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا. Berhenti kat situ dulu. Ambil semula وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Tarik nafas baru. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون. Berhenti kat sini dulu. Ambil semula ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Okey, jadi ayat 61 semua panjang. Okey, cuba semua komen dulu ada berapa hukum kesemuanya sekali. Puan Syamil Ayah 12. Banyak Puan Ros, Waalaikumsalam. Puan Darmi Pawiro, Waalaikumsalam. Puan Jamilah Jaafar pun komen 12. Okey, baik. Pak Adida Aidil 11. Okey, setakat ni ada 2 jawapan. 12 dengan 11. Okey, sempat lagi nak kira balik. 12 ke 11. Okey. Sekejap saya kira dulu. Okey, jap. Saya tengok komen.
12. Okey. Ada komen sebelah. Banyak 12 lah ramai komen. Banyaknya 12. 11 tu 2-3 orang. Okey. Kita kurang satu ataupun kita lebih satu. Kita tengok sama-sama Jadi kita tengok sama-sama hukum apa ni ada. Okey. Yang pertama sekali ada hukum yang ni. Nun mati bertemu nun IMG kat sini. Idghamah al-ghunah. Yang kedua pun sama, tanwin bertemu waw pun dengung idghamah al-ghunah juga, IMG. Okey, lepas tu al-ardu. Perkataan al-ardu, alif lam qamariyah, ALQ. Ni hukum yang ketiga semua Al-ardu ni hukum yang ketiga. Okey, yang keempat. Yang keempat perkataan allazi. Ni yang keempat. ALS. Yang keempat. Yang kelima pun hukum sama, ALS. Lagi sekali, ni hukum yang kelima Okey, kemudian perkataan az-zillatu ni yang keenam. Az-zillatu ni hukum yang keenam, ALS. Okey. Al-maskanatu hukum yang ketujuh, alif lam qamariyah dekat sini, ALQ. Bim, yang ni tanwin bertemu mim dengung idghamah al-ghunah, IMG. Okey. Ini yang hukum yang keenam semua. Bighadabim ni hukum yang keenam. Okey, yang ketujuh lafzul jalalah. Okey, lafzul jalalah, ALS, alif lam syamsiyah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey. Ni yang ke-9 semua Allah ni lafzul jalalah yang ke-9. Allah lagi yang ke-10 lafzul jalalah. Okey. 2 minit. Apa nama yang ke-10 lafzul jalalah sama perkataan Allah. Kemudian yang ke-11 an-nabiyina, hukum yang ke-11 an-nabiyina, alif lam syamsiyah, ALS. Okey. Kemudian al-haqqi, alif lam qamariyah. Ini hukum yang ke-12, yang terakhir lah, hukum yang terakhir kat sini, ALQ. Okey, alif lam qamariyah. Apa ada tak ada? 3 IMG, 3 ALQ, 6 ALS. Banyak. Pak Syamil Ayaya, 3 IMG, 3 ALQ, 6 ALS. Okey, baik, alhamdulillah dapat semua. Okey. Okey. Puan Mazana Syari, tolong ulang balik yang 12 ni boleh. Okey, kita tengok Okey, kita mula dari bawah dulu. Yang pertama al-haqqi, ALQ. Yang kedua an-nabiyina, ALS. Yang ketiga dengan yang keempat, ALS. Okey. Yang kelima idghamah al-ghunah, IMG, tanwin bertemu mim ni. Okey, yang keenam al-maskanatu, alif lam qamariyah, ALQ. Yang ketujuh perkataan az-zillatu, alif lam syamsiyah,
Ini ALQ semua. Al-maskanatu ALQ, az-zillatu ALS. Alif lam syamsiyah. Okey, yang ke-8 Allazi. Ke-8 dengan yang ke-9, dua-dua ALS. Okey, dua-dua ALS. Lepas tu yang ke-10 ni kita nak cari yang ke-10. Yang ke-10 perkataan al-ardu, alif lam qamariyah ALQ. Yang ke-11 dan 12 hukum sama. Tanwin bertemu waw IMG dan nun mati bertemu nun IMG. Okey, alhamdulillah selesai semua sesi bacaan talaki kita pagi ni. Apa pun terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi sama-sama live dengan saya dan juga yang dah berikan tapping. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi malam nanti Malam nanti InsyaAllah ada pukul 9.30 sesi bacaan Suratul Mulk. Jadi sama-sama kita akhiri dengan tasbih kifarah dan Suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.